Kalau bersama setiap hari selama 4 hari, masa hari subur boleh ke? Adakah yang jadi tu hari pertama atau yang last sahaja? Dia sebenarnya macam ni, anda kena faham telur wanita biasanya antara 1000 biji telur, hanya ada 1 biji je yang berjaya matang dan pecah setiap bulan. Dan biasanya kita ada 2 kilang kan, kilang telur kiri dengan kanan. Dan sebelah kilang telur je yang beroperasi setiap bulan. So anda kata bulan ni kilang telur kiri, bulan depan kilang telur kanan. Jadi sebenarnya yang terbaik anda bersama ketika ada simptom bila betul-betul telur tu dah pecah. Contohnya iaitu keluar cecair faraj, keluar lendir macam putih telur ayam mentah. Jadi waktu tu anda bersamalah. Kalau anda bersama sehari sebelum tu pun okey dan sehari selepas tu pun masih okey. Lepas tu baru selang-selang sehari. Kalau berderet macam tu, kita risau kuantiti dan kualiti sperma cik abang belum ready lagi. So nanti yang perijakulasi tu kebanyakannya adalah premature sperm. Dia punya pramatang lah, sperm yang anak-anak je, bukan yang bapa-bapa. Anda bersama ketika ada lendir white dan juga sehari sebelum dan sehari selepas. Kalau anda bersama 5 hari sebelum telur pecah pun, sebenarnya chance persenyawaan tu masih ada. Sebab sperma dia boleh hidup lama dalam rahim sehingga 5 hari. So kalau hari ke-5 telur tu pecah, ada sperma yang dah ready dalam tube fallopian anda menunggu untuk mensenyawakan telur tersebut. So anda kena tengok lendir anda tu keluar berapa hari pula. Sebab lendir wanita ada yang keluar sampai 2 hari sampai 3 hari, terutama siapa yang berikhtiar dengan susu FRT ni kan, sebab kita nak bantu lagi ovulasi, bantu lagi telur tu biar cantik, berkualiti, cukup zat, cukup nutrien, cukup lembut, mudah nak disenyawakan. So kalau lendir egg white anda tu keluar 3 hari, ada kemungkinan besar antara 1000 biji telur ni mungkin ada 2 biji atau 3 biji telur yang bergilir-gilir matang dan pecah. So mungkin dia punya keluar lendir egg white tu 2 hari, 3 hari. So kalau keluar lama macam ni, silalah bersama dengan cik abang setiap hari. Okey? Dan kalau rasa-rasa suami kita pun perlukan bantuan susu FRT, bagi dia berikhtiar sekali. Sebab FRT ni bukan saja untuk kualiti sel telur wanita, tapi membantu juga kualiti sel sperma lelaki. Sebab lelaki pun dia perlukan zinc, selenium, magnesium, folic acid dan pelbagai lagi nutrien yang terkandung dalam setiap sachet FRT. Okay? Hopefully membantu. Follow TikTok ni, tengok kat playlist tips cepat hamil atas tu.